Reti. Tangguk. Aku tak tahu tangguk tu lepas ke tak lah. Tangguk. Lai. Dekat kalau nak pakai. Dekat dalam tu. Tapi tak apa ni nak telah sini. Sana. Ada bunyi. Buat apa tu? Jom kita gasak. Di mana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki kita. Pagi, petang, malam kami gerak, pancing siap, joran tegak. Tasik, Lombong, sungai, laut. Hello semua, welcome back to my channel Syasha. Buat betul. So yang mana pun sampai kat channel aku, thank you so much guys. Ada yang sentiasa support aku dan main stack gang, tak apalah. So pagi ni gang, aku ada dekat tempat lama, video lama aku kena cok peraya tu kan. Syashan Channel, buat apa tu, jom kita gasak. Geng ketak pala, tak kira mana. Yeah, tu dia. So pengen nak gentle lah kali ni gang. Jom lah, buat turun barang tu. Aku seorang pagi ni sampai dulu. Ada kawan komplot. Sekejap lagi dia sampai. Tengoklah siapa yang main ni kan. So stay tune buat turun barang tu. Syashan Channel, buat apa tu, jom kita gasak. Di mana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki tak lari. So geng, seperti biasa aku nak test dedak balon kat sini. So untuk awal pagi aku nak bancuh dedak balon pack mini tau. Kalau untuk pack mini ni 250 gram. Jadi geng, cara bancuh sangat mudah. Apa perlu tambah ayak dan gaul je. So kalau beli baru, apa koyak ni dulu. So dia pakai ziplock geng. Nanti tak habis pakai boleh simpan. Tapi yang ni kita nak pakai 250 gram ni kita habiskan. Bismillah. Jadi lepas tu kita akan gunakan ni geng, kita perlu booster dalam oil ni. Kita akan semprot sikit dalam ni. Untuk 250 gram ni aku pakai dalam 20 bicik tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan air sedikit demi sedikit macam ni. Kita gaul. Kita masuk air lagi. Gaul lagi. Kali ni kita buat bancuan lembut tau geng. Bancuh lembut je sebab kawasan ni tak ada arus. Tak ada ikan. Aku nak sebut apa tadi tak ada ikan. Tak ada arus, boleh bancuh lembut. Sebab kita nak mudah ikan tu patuk-patuk terus jumpa mata. Baru sikit patuk dah jumpa mata. So senang lah dia dekat. Tapi untuk bancuan lembut ni make sure set up kena cun Jangan set up keras sangat, tali tak boleh berat sangat. Main set up light ataupun medium light, apa ni tinggi. Ultra light lagi cun. Dah siap bancuh. So tekstur dia sangat lembut. Jadi geng, untuk hari ni geng, aku sebenarnya nak pakai perambut daripada geng tak apalah. Ni dia perambut dua mata. So mainline aku ni 20 LB tau, braided. Tapi aku letak batu hidup kecil macam ni, nampak? Dengan perambut daripada geng tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat-dekat sudah. Okay, so ni masa untuk fokus. A few inches later. Dah shoot lah. Bohong. Ada lagi. Bohong. Ada lagi. Tiga apa ni? Macam dampam. Dia dah. Apa? Juk tu rusak. Sampai strike ni. Aku tak tahu dia balas apa. Dia nak angkat bomban. Wih, ketutu wih. Angkat cepat. Ketutu. Wih. Ikan rem.
So bersama kita hari ni guys, Topek Yauri guys. Guys. Uish, aku tak ada introduce je. Kami sampai tu nak mengai ya, sebab duk ligan apa masa kan. Hari ni nak mengai sekerat hari ya. Topek naik ke tutu kan, pakai dedok balon buat tu. Pak balon ni. Lagi aku tak boleh brain. Saya okey kok ni. Okey ni. Tu lanjut ha. Boleh lanjut. Dah. Spek daripada 7 day. Pak. Oi, spek tak ada. Spek kat rumah. So geng yang bertanya kan, kalau kata mancing kat sini, pembayaran macam mana? Nak bayar kat mana kan? Takkan kaunter kat tengah-tengah sana kot. Jadi kalau mancing kat sini, hampa nak bayar tu kan, hampa tak tahu kat mana, hampa mancing je dulu. Nanti abang ni akan mai kutip kat hampa. Azroy. Pak. Mancing. Bottom. Cari lampam. Oh bang. Dua orang. Petang lah. Tengah hari kot. Tengah hari lah. 20 seorang. So aku half day ni sampai tengah hari. Abang ni ambil RM20 seorang. Banker. Mantap. Jom kita sambung lagi guys. Oh tak ada dah kasak mana. Saya tadi juga. Tak lebih lah. Lebih hitam. Ui kasak. Dua-dua pambuk bol bola mulut. Ada. Saya okey. Tobat sedap weh telepias ni. Yang bukit. Ui. Teripi mat. Oh terkejut tu. Kenapa ni? Kasak nampak ni. Sudah mari. Dia sudah masuk. Oh ini lampam yang kasar-kasar tu. Pernah? Lah kayu lah. Oh ada lagi. Sudah makan lagi. Sudah gasak. Wah. Ini gasak. Ayah. Topek strike. Terbang rod dia. Terbang rod dia geng. Lampam. Geng kedua bang. Woi bang bro. So geng, aku dengan Topek tadi kat sana kami bertahan sejam lah. Mana nak mampu. Kami cakap main duduk tahun ni. Try tahun ni pula. Dedok aku bancuh baru. Tadi untuk 250 gram punya pack tu dah habis. So aku tambah lagi 250 gram. So tengoklah pakai takat yang ni ya. So kita try dekat pondok kan. Kat sini kita nak tengok kat sini dia nak makan ke tak. Topek strike. Kita tengok apa yang makan. Lampam. Campur. Lampam lah. Ya guys. Lampam guys. Dia shoot tu. Ha? Topek tolong kau. Tengok geng siapa ni. Mati semalam Betul. Malam gasak dah. Tu lah. Uish. Gasak bek. Ada bek? Macam ada tu. Lampam. Gasak. Tok ada tu. Oh. Oh, mat ada lesen mai. Kau. Ni jadi ada lampam sikit, ikan ketutu 1, 2, 3, 4, 5, lampam 5 tilapia. Lampam 5 naik kok ah. Hak kecil-kecil tu semua dulu tepah. Jadi esok-esok ni pun kan. Nak so kalau tak habis boleh simpan balik. So yang ni 500 gram untuk pack besar.
Harga RM16. So kita akan masuk separuh. Bismillah. Yang kita nak lobster dah lah 20 picit. Tak tahu baling memang pecah. Tapi inilah yang mudah ikan makan, lekat kat mata kain. Sebab dia lembut. Dia gigit-gigit tu lekat mata kain. Hadi geng, untuk mata ni, mata rambai. Okay, untuk spek mata rambai ni kalau hampa nak tahu, mata ni mata saiz 8 tapi perambut 15 pound. So kita nak try gentel. Let's go. So bila 4 dia akan jadi sini geng. So bila hampa nak baling, kalau 4 tu kan dia duduk macam ni kan, hampa picit sikit. Kalau aku nampak dia picit tu, dia duduk tak berganjak. Dia stay kan. So baru boleh baling. Bismillahirrahmanirrahim. Tembur kat rod. Hui, PB duk main depan ni. Marah betul. Pok berkocok ayat dia ni. So, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, situ. So geng, aku dah tunjuk tadi kan. Dan aku nak gentil yang untuk mata kedua pula. Jadi, untuk bersama aku, seorang player baru guys. Kash. Hai, berilah balon. Mantap. Macam try dulu Moga-moga ada gasak ni insya-Allah. Mantap. Ni lah barang aku dah peramkan dia. Tapi sebelum tu aku nak kena ambil perambut dulu. Okey, rambut dia dalam ni aku buat semalam. Yes lah. Ni geng. So nak tengok mata kail dia besar mana. Ni geng. Kau nampak mata kail dia. Berambut dia sedepa tapi ada batu hidup. Macam ni. Boleh nampak. So yang ni sebenarnya untuk aku cangkok. Okey apa ni itu? Ya. Tu guys, ya Allah bau kepala ayam busuknya bau guys. Okey. Kita cari rumah hidung dia. Okey, cari rumah hidung macam ni. Tembuskan geng. Tembuskan rumah hidung kat paruh. Macam ni. Okey, cun. Tengok ada yang sambut ke tak. Kepala ayam. Okey, kepala ayam tu aku peram dia dengan telur itik dengan lolak oil. kita tengok hasil. Kalau ada adalah, kalau tak ada mana tak berkesan lah kot. Ataupun tak kena selera ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah nak start gentil ni guys. Nervous pula aku. Strike. Cash kena. Kedi. Aku dah kata dah. PB dia galak kan. Ambil. Strike of the day. Oh, Mino. Mino 7 day kan? Ya. Mantap. Kumpul lah. Buat apa tu? Jom kita gasak. Geng ketak pala. Tak kira mana. Pancing steady. Ikan semua kena. Gasak yuk. Yes, kena guys. Kena. Macam kasar. Tak tahu ikan apa. Kasar. Tangguk tak? Boleh. Lampam. Bismillah. Tak payah guys. Oh, lampam. Kasar. Saiz ni yang kita mahu. Oh, terus tercabut. Mantap guys. Mata rambai daripada GKP. Dedak balon jaya memikat. Pasal laju tali aku naik ni.
tengok kan. Bisa tak? Strike. Aduh, lampang. Tengah makan. Oh guys, dapat lagi yo. Aduh. Wih, aku harap kali ni aku buka box aku tak kena scam lah. 7 day guys. 7 day lagi. Harap-harap ada isi lah. Yang kena scam tu. Ada geng. Alhamdulillah. So design spek dia macam ni. Korang boleh tengok. Nampak? Simple lah. Minimalis lah. Aku sarung. Macam ni geng. Mantap. Handsome kan? So boleh elak silau. Okay. So pada dapat hard case. Ada kain lap. Tagging. Harga RM25.9. Murah weh. Ni kalau tinggal tak galat tu. Mengan-mengan pak pack patah. Tarah lah bro. Esok kau beli baru. Di mana kini kau berada? Itu apa ni? Oh lah lampam. Kacau gimpan. Terus shoot ni. Mata saya mana mata? Mata 8 lah. Mata kita lah. Mata CKP lah. Masa ni lah. Mata ada lah. Oh okey lah. Padu kan. Dah strike guys. Lampam. Tak. Saiz-saiz ni banyak kan. Oh. Hampir guys. Kiri kanan guys. Biar. Apa? Oh, lampam. So geng, aku dah sejam kat sini. Lebih kurang sejam suku. Lebih kurang macam tu. Adalah sikit hasil. So dedak balon jadi je geng. Kan? Nak je lampam makan. Cuma aku rasa tu lah. Lebih kepada teknik lah. Yang mana kata pakai tak dapat ikan. Aku rasa teknik lah. Teknik tak kena. Cara tak kena ke apa ke pun. Betul juga. So tak apalah. Kita santai dulu. Aku nak mancing nak cakap banyak tak boleh. Kering tekak sekejap lagi. Sampai tengok je lah. Apa lagi yang naik lepas ni. Yang ni pun tak ada sambut lagi ni. Doa-doakan supaya ada sujud. So jom kita sambung. Oh, ni kayu lah. Macam tak ada je sini. Buka baling sini pula. Mana tahu dia nak. Nampak rupa ni. Lampam. Kasar. Saiz padu guys. Secekak. Macam ni. Ini baru padu. Hei, susah betul nak cari lampam sekarang yang kasar-kasar. Ini ketuk-ketuk lah. Oh, terus shoot guys. Mantap. Lampam ni kecil. Oh, saiz-saiz umpan. Umpan apa nak buat?
Buat umpan apa? Pak. Apa yang dapat? Pak. Ingat kan? Boleh. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Sedap. Sedap. Bateri GoPro habis tu. Angkat pun pakai handset tu. Okey. Kasar, kasar. Pergi jauh. Depan jauh. Guys, kepala ayam guys. Kepala ayam perap dolak oil. Patin kosong ni. Patin besar ni. Belai sini dalam-dalam. Layan, layan. Tampak naik. Jauh ni. Jauh. Tengok tak dia main dekat. Tarik tadi kau. A few moments later. Nampak ni jauh. Wih, rektil. Siri rektil. Tangguh. Lek. Jajah. Wih, rektil. Siri rektil. Tangguh. Aku tak tahu tangguh tu lepas ke tak lah. Tangguh kepala boleh. Ha? Tangguh kepala. Pujuk dia dulu. Geng, dengar geng. Kena buli kan. Dekat kalau aku nak pakai. Dekat dalam tu. Tapi apa ni nak telas sini? Sana. Kena buli, Mat. Ini tak boleh tangguh ni guys. Kalau aku tarik mai dekat, hang kena pegang ekor dia. Kalau hang tak berani bagi aku. Okey geng, aku dah tukar memori. Sabar, dia tekan lagi. Bukan kau. Sat ah. Ni dia lemah tu. Selamat. Boleh ya? Ha. Peluk badan kat bawah. Ajang boleh benda ni. Boleh? Boleh. Tak lawan lah. Ha. Hang kena peluk tu baling atas. Kan? Tolong. Bapak gadang siap. Gila. Ui. Mantap guys. Thank you so much. Guys. Aku percaya. Land guys.
Berat. Kebanyakan aku buat naik tadi. Sepenuh tenaga. Tolong. Aku dah pegang rod. Aku licin dah. Slipper sangkut dalam tanah. Okey guys. Gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera dekat sikit. Dulu Chop Raya Adi yang release macam ni. Tapi hari ni Jaya Reptile Syah yang nak jadi Jeremy Wade. So kita bagi dia healing dulu guys. Kasar geng. Nampak? Bui besar aku Anet. Thank you. Good fight boy. So alhamdulillah geng, tadi aku dah berjaya strike Jaya Reptile. Asalnya aku nak cari Chop Raya, tapi dia yang makan. So dah ni pun dah pukul nak masuk ke 12, 11.45 macam tu. Akhirnya aku nak cut off. Lepas aku try tunggu lagi setengah jam. Tengok, muka paslah saja. Tak boleh buat apa, boleh tahan je. Aku syak ni geng, dia dapat Chop Raya macam kita kena dulu. Confirm je. So kita tunggu lah. Kita tunggu, kita bagi chance kat brother ni layan. Ikan dah sampai tepi, kita tengok ikan apa. A few inches later. Hai show. Sudah patah bos. Lepas tu you turun depan, you kayuh cepat-cepat. Follow. Macam tu. Apa yang penting kerja sama. Macam tu. 2 hours later. Okey, lagi turun depan. Lagi. Laju. Okey. Lagi pam belakang. Sini. Pam. Sini. Lihat dua orang. Tolong tangkap mulut. Ni hisap. Sini. 1, 2, 3. Gemuk ni. Taang maang paang tuhang. Tu dia. Ini dia owner. Bos, sip sikit. Berjaya land. Padu weh. So geng, itulah cukuplah konten aku dekat Seri Bayu Batang Sea hari ni. Aku continue separuh hari. Hari ni lah ni dah pukul 1. Tu pun aku tunggu yang geng dekat sana tu land. So kat sini geng, ikan apa yang ada macam apa tengok lah. Jaya Reptile ada, Chop Raya ada, ikan monster banyak. Siakak yang tawak pun ada kat sini. So kalau hampa nak main boleh lah. So aku dah tunjukkan hampa hasil hari ni Okay ni lah lampam dengan BB. So ni lampam yang kecil-kecil ni adalah sikit. Ni jadilah. So thank you guys for today. Okay, mantap. Nanti kita repeat lagi Alright, boleh. Kasih dapat yang besar tadi. 70 kilo. Aduh. So geng, je lah lauk ada sikit. So aku dah hari ni lesen Giant Reptile Catfish Paraiba. Dapat dia ni malam. Alhamdulillah, syukur. One of them go. So itulah guys untuk konten ni guys. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, share, komen, subscribe kalau ada rezeki. Tengok next konten yang bye. Assalamualaikum.